buat konten TikTok best-best, okay? Oh. Kau nak? Ada kalau best. Ada aku. Aina emosi sangat lah. Dia terbayang-bayang benda tu. Nanti Daus buat konten TikTok best-best, okay? Betul korang. Doakan Daus masuk permanent. Macam tak banyak makanan kita dah jadi. Ya. Dah. Tak lah. Daus, kau boleh buat kereta ni? Oh ya? Orang dah lah. Sudah. Janganlah korang, tak adalah saya gurau je. Janganlah minta saya depankan QR. Esok pagi. Cuba kau bayangkan 11,000 orang ni semua transfer RM1. Bam! 11 je ya? Kan 11,000 orang tak transfer RM1 satu orang. Wow. 11,000. Begini je dapat duit. Kita boleh ikut Daus balik Sabah jalan-jalan dah tu ya. Aku jatuh motor, anjay jatuh motor. Thank you lagi. Kak Suzy. Suzy, thank you. Kak Suzy. Suzy mana ni? Suzy Lova. Kak Suzy, thank ya, you Kak? bagi gift. Oh, dia orang panggil nama aku. Terima kasih transfer 1 sen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa mau bagi kan? Faiz, terima kasih bangku. Cik Salsa, thank you. Aina, belum. Hello kan yang kat depan tu? Ya, cakap dapat. Tapi Belum. Lelaki yang kesana 5 orang tu, yang mana yang bisa? Kalau kau Aina? Yang menghadap ke sana. Oh, yang Yang menghadap ke kita. kau ambil gambar sekejap kalau aku. Oh, nombor 2. Ni tengah main phone tu kah? Ya. Oh. Aku ambil gambar yang aku rasa elok, nanti aku tunjuk kau. Screenshot. Kalau aku rasa elok yang ni. Oh, ya Aiman. Ya. Janganlah korang, tak payahlah minta QR. Esok pagi. So bagi tak? Malu dengan Aina bagi QR. Kau post story ya. Dia minta donate ke tu? Siapa minum air aku? Siapa? Jabang. Sudah lagi nanti kena freeze gila account. 1 sen ya Allah. Oi Zanina, Aina. Terima kasih. 1 sen pun boleh. Sekarang apa kau? Keluar makanan kau. Kurang ais lah. Tengok bah ais ni. Oh. Korang janganlah bagi gift yang boleh buat saya buat pergerakan korang. Jadi kalau tak banyak ke ais awak. Aku rasa dia marah kot. Ya. Tak lah bah. Kalau dia marah kau macam dia marah. Cukup gengnya. Sudah nanti kena freeze gila. Aku mau beli ni luggage. Sudah. Tadi tu main-main Syah. Ada jual duit babe. Aina order lah minuman lagi. Order lah minuman lagi. Apa? Sok manja. Tak. Humble. Order Syah lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya betul. Okey, sementara kita bercerita, berlucu-lucu, berhibur-hibur. Jangan lupa guys. Okey, aku mau bagi tahu dengan kamu. Ini Asra balas chatku. Tak dia. Tadi mungkin dia tengah edit kot. Tadi dia tengah edit. Okey, mau bagi tahu dengan kamu yang jangan lupa untuk sentiasa post berkenaan dengan stand for Sumut Flotilla. Okey, apa-apa video berkenaan dengan Sumut Flotilla, kita repost ramai-ramai, kita komen ramai-ramai. Komen je apa-apa benda, asalkan benda tu positif, okey? Okey, boleh ya? Kita nak boleh buat apa-apa, babe. Itu yang kita mampu buat. Faham ya?
Yes, stand for sumut. Tak pun sedap. Sedapnya dia letak lada hijau. Buah dia. Sedap. Wow, amazing. Kau nak kan? Ada kalau ada aku. Afiq, makasih. Terus Terima tu kasih bagi semua. gift yang aku kena bagi apa ni? Kau ingat zaman yang kau sound dia tu? Apa jadi dengan kau bila orang judge? Betul Kan? bukan? Aku suka Inai sekarang. Tak, kau jangan macam opposite. Kita relax. Aina. Dia macam menurut kamera tu. Bila aku suka lah weh. Putih lagi. Mesti kaya ni kan. Siapa yang Dia bagi? mix. Mix kan? Mix France. Terima kasih semua. Semua pedas. 10,000 orang lepak kedai mamak mana ni? Ini kalau harus 10,000 ni Tak muat. ada depan mata. Tak mood ni kedai mamak ni. Ya. Berdiri. Semua berdiri. Sepinggan Ada tu nak buka. slow ice satu? Oh, dah lah lagi. Ais kosong. Hello. Bos. Abang. Nak ais kosong mangkuk. Kosong pun mengedu. It's okay, nanti rehat. Minta gambar boleh okey. Tak gambar jom lah. Alright. Oh, Ice of Color. you. Terima kasih. Thank you. Cut. Laki ni yang tadi pelayan tu kan, dia nampak aku tadi tu atas bawah. Yang mana? Yang lain kita tadi ambil order ni. Dia sekarang nampak di sini. Tengok. Ya, nanti dia akan pandang. 1, Two, 2. Sekejap. 1, 2. Tak apa. Dia tengok. Dia macam kita yang membagi. Oh, gila Aku dia betul. pandang tu. Aku rasa dia pandang melu atas bawah. Dia banyak followers. Dia tak tahu kita influencer. Apa cakap tadi? Dah 1.40 dah esok kerja tu. Bangun-bangun. Pantai weh. Terima kasih bagi pantai. Bangun-bangun pukul 2 habis ada orang nangis-nangis sekali kita masuk. Apa ni? Apa yang berlaku? Kau nangis ke? Action balik ni? Mana ayah aku? Lambat tu hari. Aina ada mix kah? Aina kau mix apa? Arab kan? Dia mix Arab. Mix problematic. Aku mixer. Apa kau makan kau punya? Makan lah weh. Tak bergerak. Kau cakap lampu ya? Tak laku. Oh banyak ah. Bestnya. Aku tak suka ni. Dia macam mengganggu rasa. Kau suka tak ada benda ni tau? Apa tu toge? Bukan ini. Tahu, macam tahu. Tahu-tahu ni. Tahu goreng. Dia macam mengganggu rasa. Tak gemuk kau makan malam? Tak lah. Mana makan kau dah? Mana ada makan kita orang ni? Kau? Kau tengah Tengah- gym. Nampak tak? Daus pakai sleeveless, saya pakai hoodie. Kita orang main Jogging gym. lah. Tak nampak kalau kita orang tengah angkat dumbbell ni? 1 2 lambat sikit. Alah, aku minta cawan je. Tengok kau dah beli tu mangkuk. Tak, kenapa dia letak begini? Oh, tak, dia letak begini. Ya. Biar Ada lah. lain. Babi kushi. Kau nak Maggi kau suka? Makan. Sikit je. Melu, kau dah tak beli eh? Sikit je. Tak, aku macam tak seberapa sah. Terima kasih bagi besen. Mana warna pink? Besen ni boleh bawa balik ke? Boleh bawa balik? Besen. Terima kasih. RM1,000 bayar. Tak ada mood, janganlah kata dia. Boleh lah, tak ada mak. Kau penat tu dah lewat malam. Sekali lagi je. Kira semua. Sekali-sekali. Kira sekali. Orang kira
balik 5 kali. Maggi goreng. Maggi goreng, Kuih goreng. mi goreng, ketiau, ketiau, mi Bagi sok. Telur mata 2. Kita bawa balik. Ah. blend last minute. Actually kan kalau mau tahu, blend last minute sangat efektif. Betul. Dia lagi jadi Blend last minute lagi menjadi daripada blend yang berbulan-bulan apa semua tu ha. Bertahun-tahun. Benda tu tak akan jadi. Dia bergantung juga kepada seseorang tu juga. Kadang-kadang ada orang itu yang tiba tak boleh last minute pun ada juga. Tapi kita orang mostly last minute on. Sikit pecah mangkuk tu. Okey. Melur tepuk Risau. tangan sampai mangkuk pun mau pecah. Nasib baik tak berlempang aku. Dia orang dah nampak mangkuk kau je. Mangkuk tu. Makan dah ni melur. Tak mau. Aku nak boris sudah. Aku nak telur je. Makan dah. Aku mau telur kau. Telur ni. Telur ni bah. Daus pemenang ke? Kita orang semua pemenang. Jangan review lagi Daus. Kau ni. Tak apalah, at least kalau dah dapat, diorang dah ada QR kita. Okey. Kalau kata kita tak dapat kerja, kat kita dah berhenti. Kan? InsyaAllah kita orang pemenang. Doakan. Sebelum korang doakan kita orang pemenang, doakan pray for Sumut. Lepas tu doakan Abang Alif cepat sembuh. Okey? Kita orang nanti-nanti pun tak apa. Kita orang nanti pun tak apa. Aina bagi hadiah apa? Kak Aiman bagi hati. Saya pun bagi hati. Kak Aiman? Sedih tengok preview video YT Asra. Oh, yang konten terbaru tu, yes. Pergi tengok. Video tu sangat sedih, jujur cakap. Satu ruangan kami menangis tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yes, betul. Doakan Kak Bella juga, ya. Kamu pernahkah makan Maggi mentah? Maggi betul langsung. Pernah. Dia kasi hancur, lepas tu letak bumbu dia. Selalu makan je. Wih. Allah. Sumpah malu sekarang ni. Tadi okey lagi yang kat sini tu. Ini akaun siapa ni? Enggak, ini siapa yang post ni? Siapa yang post video kami? KTN. Siapa? Yang tu okey lagi, yang kat sini tadi tu malu Ada. Ya Allah. Siapa post ni? Mamak ni sponsor kita tak? Ini buat review dah. Thank you dah sebab cakna isu semalam. Harap yang lain pun ambil juga isu. Yes, betul. Sebenarnya ada je dorang buat video berkenaan dengan stand for Sumut Flotilla. Aku rasa Ada mak je. aku komen. Mana? Aku nampak mak aku komen. Ya. Apa dia? Tak tidur lagi Aina. Ya kah? Aku Cik. Aku tak kata mak aku dia pergi makan. Ya kah? Cepat lagi. Lagi. Aku tadi aku nak tu. Tak tidur lagi ke Fazila ni mamakmu. Jangan semua ramai follow aku. Sorry. Oh ni umi kau. Wow. Oh dia letak gambar kau. Oh boy. Tak adalah cik. Ni kami lapar cik. Mama lapar lah Mama. Royal Canin kita orang dah habis dengan Whiskas. So kita orang keluar lagi makan. Sorry tahu cik. Dekat je Mama, don't worry. Lagi pun esok kita orang masak shift malam. Ada gini. Please lah 100. Ada 1,000. Tak boleh nampak dah. Kenyang.
berapa total tadi? Mungkin dalam 100 juga. Sebab ada 20, 20, 15, 30. Lebih so kan? 20, 20, 15, 30. 2 ringgit, 1 sen, 1 sen, 2 ringgit, 3 ringgit. Arjot 5 ringgit. Kamu dapat tu? Okey lah tu. Terima kasih. Okey, korang. Esok Aku nak korang bagi tahu kalau Daus jadi permanent, konten apa yang sesuai dengan Daus? Setiap seorang bagi tahu. kalau kita orang semua permanent, apa konten pertama kita nak buat untuk channel YouTube kita orang yang first? Yang korang gila-gila nak tengok kalau Daus buat ke, Aina buat ke, Melo buat ke? Konten random. Random korang dah tengok dalam live. Selain tu ramai nak random Awi. Challenge hiking. Kau tahu kan aku takkan sampai hiking tu. Sebenarnya kan Beb, jujur cakap, kalau konten random kan, dia begini. Random ni, kalau ada kamera dia macam susah sikit. Betul? Kalau kita tahu kita direkam dan kita membuat kerandoman tu dia macam tak natural. Ya, dibuat-buat. Dibuat-buat. Kalau ini macam live ni, ini orang spontan. Tak apa. Nanti kita buat paranormal. Paranormal di bagian taman-taman je apa? Taman-taman je lah. Ajak Mal, sumpah best. Kan? Ajak Mal jadi orang minyak. Aku jadi bandar pocong. Kita guna Prof Mal. Tapi siapa lah nanti. Konten dengan family, ya. Oh, Aina behave. Wow. Aina behave? Aina behave lah. Kenapa Aina behave? Astagfirullahaladzim. Wow, Aina behave. What's going on, Beb? Wih, asal? Wih. Telepon kau. Korang okey je, Aina okey je. Bagi dia reda dulu. Nanti dia okey lah. Korang jangan pressure-pressure tau. Sebenarnya alasan aku kenapa bawa keluar diorang ni, ajak diorang live sama-sama tadi sebab semua benda tu ada sebab aku tahu Aina Tak ada mood. Dia macam Aiman. So Aiman angkat tangan dengan dia tadi. Tak adalah angkat tangan korang. Dia macam cuba untuk angkat tangan. Faham je Daus. Ya. Aina emosi sangat lah. Dia terbayang-bayang benda tu. Dia trauma kot. korang. Bye. Dia cuba cermin belakang. Tak ada cermin lah. Apa tu belakang? Tak tahu. Dah korang jangan belanja. Okay? Apa tu? Evolution. Ovulasi. Ovulasi tu apa? Emosi. Oh. Pantulan Beb di belakang tu. Ya, Okay, ada cermin. So, cermin. Oh, reflection. Lepas tu? Okay, then itu yang korang nampak. Oh. Kedapatan. Nampak. Oh. Bye. Korang tak tidur lagi ke? Gila korang ni. Asna tidur Beb. Melur ni makan telur makan habis. Malu-malu ni. Aina okey ke? Aina? Aina, sini anak ibu. Aina anak ibu. Ting ting dang ting. Ya. Apa hantar ke call Aiman? Apa dah? Aiman nak kena ni. Amboi dia tu Aiman. Zawis. Apa lah kita? Nanti kau kat aku ada kata.
ni kemunculan kita YT kita yang first kan. Kita buat lagu yang apa ya? Tak apa lagu apa-apalah. Watermelon. Lagu apa? Sini dalam sini tiada kah yang ni? Yang producer kah prosedur? Composer. Oh, composer. Prosedur benda lain. Prosedur adalah atur kan. Tiada ke sini komposer yang mau ambil kami nyanyi 3 orang? Boleh je pun kita buat lagu Jong Ina itu tapi bersih rock kah, kasih balada kah dia. Jong Ina amai perajali. Kan? Boleh buat. Tiada kah mau? Tak boleh dah. Tak ni dah habis. Benar. Thank you korang. Boyan. Korang nanti tag tau. Kalau korang mau edit video kita orang, tag tau. Rasa balik aku nak kena mandi dulu. Aku dah buat belum. Korang jangan lupa tau, follow Aina, follow Daus, follow Mal. Apa tu? Follow. Itu dia mengadu pakai tudung gitu. Lepas tu kau nak pakai apa? Pakai tos sampah atas kepala. Korang Aina tengah tak baik mood dia. Tak baik mood dia. Tipu gila tengah-tengah bagi butin. Apa masalahnya? Aku tak pernah baca hate comment ni. Korang ni rempau Ibu lah kena. Ya Allah Daus, aku baru nak bangun tadi bayangkan. Tak yalah, it's okay. Annoying gila tadi ada viewers kau ni. Kenapa? Tak naklah sebut-sebut. Nanti dia ingat kita nak ni pula promote dia. Biar dia. Korang, kita orang masuk AI team. Korang support je, okay? Cakap yang baik-baik je, okay? Don't hurt me and her. Just loving her like you love your mom. Wow, nice motivation, girl. Yes. If you hurt us like you hurt your mom. Mom, please take me home. Wow, take the ice cream. Eat. Like eat the rubbish.